Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM memperkenal 4 inisiatif utama bagi memperkukuh kerangka perundangan korporat sekaligus memperkasa ekosistem perniagaan negara. Tumpuan diberikan kepada tahap pematuhan korporat serta mengurangkan beban pematuhan komuniti perniagaan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Inisiatif pertama melibatkan klinik pematuhan dan kempen pemulihan dokumen statutor bertujuan membantu syarikat mematuhi Akta Syarikat 2016. Jadi kalau mereka tak comply kepada serah simpan ini, mereka selalunya boleh di-compound. Tapi klinik ini juga membantu untuk mereka comply dan memberi diskaun kepada compound yang dikenakan. Jadi saya rasa ini satu inisiatif yang bagus untuk membantu mereka comply kepada syarat-syarat yang dikenakan oleh SSM. Yang kedua, inisiatif yang kedua ialah skim satu OKU, satu perniagaan. Ini telah bermula sejak 2020, tapi ini adalah untuk memberikan pendaftaran percuma dan juga pembaharuan percuma. Datuk Dr. Fuzia ditemui pada program Usahawan Muda Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Turut diperkenal lanjutan tempoh skim pendaftaran perniagaan percuma bagi golongan B40 dan pelajar daripada setahun kepada 2 tahun. Seterusnya menuju Malaysia sebagai negara menua menjelang 2030. Turut disediakan pendaftaran perniagaan percuma bagi warga emas. Di mana pada ketika ini 12% daripada rakyat Malaysia pada tahun 2025 merupakan warga emas. Maksudnya by definition melebihi umur 60 tahun. Ya, 12%. Jadi inisiatif baru oleh SSM untuk memberikan skim pendaftaran perniagaan percuma untuk warga emas. Ya, this is a new category. Kesemua inisiatif ini bukan sahaja diyakini dapat memperluas penyertaan dalam sektor perniagaan, malah menjadi pemudah cara kepada usahawan untuk mematuhi keperluan perundangan. Pelaksanaan inisiatif pertama dan kedua dijadual bermula pada 16 April, manakala inisiatif ketiga dan keempat pada 1 Jun.